Saudara, hari ini KG Media Group yang menaungi Kompas TV mengambil langkah besar dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan di dunia bersama dua raksasa media Asia lain, Star Media Group Malaysia dan Philippines Daily Inquirer. KG Media meluncurkan Asia ESG Positive Impact Consortium atau AEPIC. AEPIC bertujuan mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar ekonomi hijau terus bertumbuh. Bertempat di Sime Darby Convention Kuala Lumpur, Malaysia. Peluncuran AEPIC dihadiri Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono. Konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals saat ini tengah jadi perhatian dunia. Mengedepankan 3 pilar, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola. Diharapkan para pelaku bisnis maupun perusahaan akan menghasilkan produk-produk yang bukan hanya memberikan dampak ekonomi, namun juga dampak positif pada kelestarian lingkungan dan masyarakat. KG Media sebagai salah satu grup media terbesar diharapkan dapat menjadi corong dan katalisator pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus membawa perubahan positif di Indonesia maupun di dunia. Terkait kerjasama AEPIC Kompas Gramedia Group, Star Media Group, dan Inquirer Group of Companies di Kuala Lumpur, Malaysia hari ini, kita bergabung dengan jurnalis senior Astro Awani Israr Khalid langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Boleh dikongsikan Israr, apa yang menjadi komitmen kerjasama yang diusung oleh 3 himpunan media besar di Asia ini? Ya, Deval, terima kasih atas introduksinya, dan ya kita tahu bahawa 3 media terbesar di rantau ini dimulakan dengan Malaysia, Indonesia, dan juga Philippines. Hari ini mencipta sejarah, melangkah sejarah untuk membentuk sebuah konsortium yang dipanggil Asia ESG Positive Impact Consortium, di mana seperti mana yang Tefal katakan tadi juga bahawa hari ini segalanya adalah tentang ESG, segalanya tentang kelestarian, tetapi hal ini masih belum dilihat sebagai sebuah hal ataupun agenda yang penting untuk semua. Dan bukan setakat menjadi tanggungjawab pemain-pemain industri korporat, di mana hal ini memangnya diterajui ataupun dimulakan, digerakkan oleh badan-badan korporat, syarikat-syarikat besar, syarikat korporat, tetapi halnya matlamat sebenarnya adalah bukan sahaja untuk membina keuntungan dalam cara yang lebih ataupun yang paling hijau, yang paling mesra alam, yang tidak memberi impak ataupun dampak yang besar kepada kemerosotan alam sekitar, tetapi juga segenap hal dalam melakukan bisnis. Dan ini yang menjadi dorongan kepada 3 media ini bergabung adalah untuk menjadi wadah menyampaikan apa sebenarnya mesej ataupun matlamat kelestarian ini, ESG ini, supaya ia dapat sampai kepada semua, tidak hanya menjadi praktis ataupun amalan syarikat-syarikat korporat, tetapi juga segenap lapisan masyarakat yang ada di rantau ini. Dan gabungan ini menyasarkan bahawa ini mesej-mesej ataupun matlamat dan agenda ini, maklumat ini, pendidikan ini sampai kepada sekurang-kurangnya 123 juta warga di rantau Asia Pasifik ini, Asia Tenggara ini. Dan seperti mana yang diucapkan oleh Perdana Menteri semasa merasmikan tadi, bahawa ini adalah bukan tugas ataupun tanggungjawab syarikat-syarikat besar sahaja, tetapi dan media sebagai wadah ataupun platform yang menyampaikan ataupun menggarap, mencerakinkan mesej-mesej besar ini, dan harus disampaikan kepada segenap lapisan masyarakat yang ada di rantau ini supaya ia dapat dihadam oleh semua, difaham oleh semua. Justru setiap pihak dapat memainkan peranan masing-masing untuk memastikan bahawa agenda lestari ini dapat dilaksanakan seperti mana yang digariskan, iaitu pada 2030 nanti, Eva. Oke, Israr Khalid, jurnalis senior Astro Awani melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.